You are now listening to Simbang Panas Podcast. Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Alkisah Podcast. Sebelum kita mulakan kita punya podcast kali ini, jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh kami dari Team Roni. Jadi untuk korang-korang yang nak kuruskan badan, cantikkan diri, handsomekan diri, jangan lupa dan jangan segan lah untuk mencuba Two Product One Practice. Betul. Two Product One Practice consists of dua item. Satu is Unimate, the one that we take in the morning and also sebelum kita makan lunch, and also consists of this thing called balance, the one that you take before your dinner. Apa dia buat? Dia control you punya blood sugar and also your insulin levels lah. Orang sebelah ni aku dah kasih dia free. Tu bulan berapa yang kita ni pack yang rib party? Tak tahu. November. Sampai sekarang dia tak nak pakai ke tak? Bulan puasa. Banyak lagi tau aku punya stok. Aku nak kasih dia, dia tak nak. Bulan puasa kita Two cuba. product one practice, dia boleh daripada size ni terus ni jadi gini. Serius lah? Serius lah? Small, medium, large saya kira. Jadi kalau korang nak order, senang aja cara dia. Tekan link dekat ID punya individual bio, id.isham, ataupun korang boleh lah contact Rakin atau Ipoh through the DMs, and then I will get connected to you. Betul. Ya, dan kita akan jumpa korang sebentar saja nanti. Let's go. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. Tiga budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, yeah. Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, yeah. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. Yo, what is up people? Nama saya Aidi Sean. Apple Black Hat. Yeah, I'm Rakin Rashid, extra man for today. Yeah man. Dan apa ni, kita punya episod kali ni, Rakin tadi lepas dia punya episod dia tak nak balik lah guys. Jadi since dia dah alang kepalang kat sini kan, so might as well lah. Dia dah kemaruk nak jadi podcaster. Maruk pula. Dia cakap, Aidi, aku tak nak balik, aku want to prove what I can do. Terima kasih guys. Betul lah. Apa-apa korang cakap aku okey je. Okay, boleh lah. Okay guys, hari ni kita ada listener story yang aku rasa since kita dah dekat sini kan, so might as well kita kita bacakan dan kita react, rungkaikan dan react accordingly lah. React accordingly Yes bukan sir. reenactment Bukan. Okay. So cerita, the first one that I got is, alamak kan aku dah lost dia punya cerita. Okay, so dia pasal, aku rasa since kita semua husbands, kita semua adalah suami orang, jadi kita boleh, mungkin kita boleh relate sikit lah. Dia alamak. Bocui pula. Okay, so cerita dia macam gini. Salam, I've been listening to your podcast. Just want to know what are your thoughts for this situation that I'm going through. So I would like to stay anonymous. I'm married with a 4-year-old kid. Okay, dia anak-anak 4 tahun. I'm a dialysis patient and my kid is on medical condition too, which needs to go through chemo and a major surgery soon. So I've been staying strong for my little kid, but then I don't really get emotional support from my husband. Yes, he has been working all day and night. I know he is tired. I know he is tired, and sometimes sometimes I need his attention too. So when he's at home, he has been all day playing games or in bed watching his movies. So when sometimes I talk to him, I feel like I talking to the wall. He will just stay silent, or he will just Never once he asked me whether I'm okay, I dah makan ke belum, hari I macam mana, or any compliments since I started to fall sick frequently. So sometimes with my condition, I easily feel tired and I force myself to do what I need to do.
Even sometimes my mother-in-law just say out without thinking if it will hurt my feelings. Oh, ni mak mertua dia pun komen jugalah. So and even going for holiday, they don't even ask which day is good. They just plan without me knowing. I felt left out always and a burden to them now. In this situation, what would you guys do? Should I step out and find my happiness back or stay for my kids? What do you guys think? Wow. So aku tak tahu macam mana dia punya I mean I don't know apa patient apa dia cakap dialysis. Apa yang kau nak tahu? Kau tanya aku. Yalah. So is it true macam kau selalu penat? Yes, definitely because dialysis diorang cuci darah. Okay. Cuci darah and kau not supposed to drink a lot of water. Okay. Then lepas tu dialysis untuk cancer patient Bukan, itu chemoterapi. Itu chemo. Dialysis ni kidney failure. Kidney Kencing manis pula. Kau pun ada juga. Kau kena go through. Aku kidney tak, bila kau cerita aku ingat kau pun go through. Tak, pasal bapak aku go through. Okay. So dialysis ni dia ada, from what I know lah, dia ada dua. Cuci darah ataupun cuci air, something like that lah. Okay, so kalau yang air punya, what I heard is lagi susah nak jaga. Okay. Sebab you need to be in a room air condition, sterilized. Sangat leceh lah. Okay. Kalau darah punya is cuci darah lah. So darah kotor tu dia akan buang, I think dia top up new darah, aku rasa lah. Okay, faham. Filter or something like that lah. Okay, faham. So every session is about maybe 4 to 6 hours. Kau kena duduk dekat tu kerusi. Oh damn. And that is not the worst part. The worst part is jarum dia panjang, bhai. Jarum dia panjang. So before you go through dialysis punya session, from what I know is diorang akan put a temporary tube at the heart. Itu temporary untuk dialysis. While doktor akan assess kau punya vein to find the right vein yang sesuai untuk diorang put a tube for the dialysis process. So bila dah operation tu, tangan dia akan gelembung. So after one during dialysis, kalau kau tengok one of the podcaster pun ada, kalau kau perasan. Oh yeah, yes, correct. One of our podcasters, engineering Singapore podcaster. Okay. So usually dia akan gelembung. Macam ada tikus. Dulu aku kena bodoh-bodoh. Pakcik cakap, tengok pakcik ada tikus dalam tangan. Yeah. No, and you will stay there? Yeah, we stay there. The tube will stay there. Oh, okay. Aku don't really know, but roughly like that lah. Oh, so the tube stay there that every time dia datang tinggal ada tube je, tinggal cucuk the area lah. And confirm sakit punya lah. Okay. Betul. Sakit lah. Very painful. Yeah. And every week at least 3 times. Usually 135. Monday, Wednesday, Friday, ataupun the alternate days lah. Okay. Okay. Tak boleh miss Tak boleh miss. Kalau miss bahaya. So if you travel overseas, you need to do your own research and find a place where they have a dialysis center. Yes, so from what I heard lah. Okay. So siapa-siapa yang kena yalah, bertabah lah. Bertabah lah. Health is expensive. Especially kakak yang story ni lah. We are not in your shoes. We don't know how you feel, but we share your sorrows. Yeah. So sekarang macam yang aku cakap ni, mungkin for Ipoh, both kau dengan kau punya wife tak ada kind of medical condition yang Alhamdulillah tak. Alhamdulillah aku dengan wife aku pun tidak. But maybe something that kau boleh share. I mean kita pun nampak kadang kau selalu post, kau keluar masuk hospital kadang because of your condition and all that. How important is it untuk partner punya support for you while you have to go through all these kind of things? Partner punya support, okay, kalau aku personally, partner punya support pada aku important. Tapi sebelum kita kahwin, kalau kita, macam aku the sickness that I have, diabetes and everything, sebelum aku kahwin aku dah ada. Okay. So aku dah biasa jalan sendiri, go through sendiri. But the understanding of my partner, that is really important. Contoh kalau kita nak travel pergi KL, naik bas 6 jam apa semua, aku will need to pee a lot. So aku akan menyusahkan orang kan. Kalau faham. Kalau bus driver ada R&R, mesti ada R&R. Tapi kadang-kadang tu bila dia nak kencing, dia nak need to go. Betul. So aku rasa kalau go GL ke apa kan, naik kereta. Jadi naik stop kereta, jadi anytime lah nak stop boleh lah. Okay. So like travelling is also
sometimes Tedious tu kau very tedious lah. But alhamdulillah lah, so far my wife is very understanding. And also medication kalau boleh jangan miss lah kepada korang yang sakit, baru kena sakit ke apa. If you think you are new, you just have it, you think it's okay, better really go take your medication lah. It's very important lah. Tapi aku nak tanya, ni jujur punya cakap lah. Selalu kan bila kita lelaki, especially macam time kita bujang, kita sakit memang kita kuat guys. Betul. Memang kita kuat. Sakit macam mana, pergi kerja boleh, bertungkus lumus, banting tulang semua boleh. OT semua jalan terus. Bila dah kahwin, lelaki kalau sakit jadi baby. Betul. Betul lah. Betul. Jadi macam kau cakap tadi, kau dah biasa. Kau have been having all this medical condition even sebelum kau kahwin. Betul. And kau can go through alone. Betul. Tapi bila kau dah kahwin, iya ke? Semua nak bini anukan. Kalau boleh aku bila pergi medical appointment, kalau doktor nak ambil darah pasal aku punya vein susah nak cari. Okay. So kadang they will cucuk like maybe 4-5 times masih belum dapat tau. Okay. Dia still nak kena cucuk lagi. Dia will give me, suruh aku rest, nanti dia cucuk again. Kalau boleh aku nak bini aku ada sebelah. Oh, sampai gitu Tak tahu macam manja bila seorang isteri tu ada kan, dia macam memberikan kita semangat, cover line sikit kita punya gembeng tu. Oh ya ke? Pada saya lah, sebab saya manja. Saya Ayalah. penyayang. Tengok tak ada guys, saya track sikit, aku jealous. Denny Topi ada nama dia. Denny Topi ada alphabet nama dia. Aku punya LA. Okay lah, A for ID. L dia apa? L. Kau simpan, kau boleh komen. Aku tahu. Aku tahu the next one gonna come out lancau. Taklah. Lancau ID. Itu LAA, lancau ID. Oh okay, salah juga. Susah betul kalau dapat MC duduk di sini. ID lucah. Oh, Cool lah. betul lah. Okay dah side track. Okay, tapi betul lah, aku rasa aku Apa yang pun betul? gitu. Yang pasal demam tadi, bukan pasal bukan lancau. lucah. Bukan. Aku rasa aku pun gitu. Aku Okay. tak tahu kenapa bila sekarang, bila dah, especially dah kahwin, lagi-lagi bila dah ada anak banyak, kan kau tengok bila anak sakit, bini. Okay, dia ada explanation sebenarnya. Betul. Bila kita nampak anak sakit, kita nampak layanan yang diorang dapat. Anak-anak Okay. Okay. Jadi bila kita sakit, come on lah, treat us the same way. Betul. We deserve it. Hari biasa panggil baby, habis bila aku sakit, jaga aku macam baby. Betul tak? Betul. Tu pasal hari sakit, ramai orang pergi cari bini lain. Tak termasuk kita lah. Timing lagu dia just nice pula. Cari bini lain Cari bini lain lah. Jadi kalau sakit pergi kat bini. Itu sakit lain. Oh tu sakit. Allah. Itu Kita sakit berbual kuat pasal dan cari penyakit. kita cakap pasal Akal sakit tu. kita Tu pun cakap sakit pasal kuat. kita bercakap pasal being sick, not being a sicko. Tak, pasal tadi dia cakap pasal sakit kuat. Janji jangan minta blowjob kat orang via DM. Betul lah, jangan lah. Jangan main tu blowjobber ni, Telegram ni Get semua. a girlfriend every day can blow job. Danger lah, danger. Jangan. Girlfriend pun tak boleh, tu anak orang. Oh, Bila belum kahwin nak blowjob. Bila dah kahwin isteri sakit, kau make your own job. What is this? I don't know where this is. ingat dia nak cakap bila dah kahwin, bini sakit, you blow yourself. Then what if you can reach? Patahkan tulang belakang. Yeah, but don't. This one kerja. Yalah. Kerja is very important. Kadang-kadang kita ni suami kerja tak ingat dunia. Betul. Kau kerja macam mana pun, kalau selagi kita ni kuli, tak boleh jadi kaya. Betul. Betul tak? Betul. Kaya sepagi makan pagi. Faham tak? Jadi bila balik rumah tu, make sure everything is intact. Betul. Tak Betul, kisahlah intact, kita kerja. Tak kisahlah kita kerja locally ke, kerja overseas ke. Betul. Kadang-kadang kita kalau kerja overseas pun bukan kita our own boss. Bukan kita dapat betul. keuntungan semua. Betul. Kadang kena 60-40. Oh ya ke? No, where is this competition even going? Aku dia dah ke laut gila. Okay, kita kembali kepada topik kakak Kembali ni. kepada aku rasa kakak ni dia, kakak nak mungkin luahkan perasaan. Kita faham kak. Tak lah, macam okay lah, I mean the husband, kita pun tak tahu cerita dia macam mana. Tapi aku rasa okay, aku don't know how it is, but kita nampak ataupun kadang kita dengar cerita macam orang yang selalu jaga orang yang sakit ni, there's gonna be come a point where
You know macam kadang macam Break penat. point dia. Dia break point sendiri. Betul. Betul tak? Betul. Yes, definitely everybody ada dia punya own tiredness. Yeah. And okay lah, macam I'm not saying that apa lelaki dia buat ni betul. Yes. Sekiranya ikut cerita ni lah. Okay. Tapi yalah, I mean kita faham dia dah kat luar cari kerja. I mean tengah kerja, lepas tu balik. Betul. You know that's his rest time. Tapi you know anak sakit, bini sakit. You don't have that time. Kau nak kena jaga. You know, tapi you know sometimes it's macam mana nak cakap kira antara kau redha ke tidak dengan is that how you put it? Betul. Kau tahu kalau kau terima apa ni keadaan isteri kau dengan anak-anak kau. You know macam and it's bukan orang luar tau yang kau kena jaga. Betul. It's anak bini kau sendiri yang tengah sakit ni. Aku rasa you know apa yang kau buat tak betul lah. Correct or not? Yes, daripada mata kasar kita boleh nampak benda tu tak betul lah. But then betul. again you have apa orang cakap akad nikah dia panggil apa? Akad nikah. Akad nikah. Baru aku tahu selama ni yang gitu kira yang Seal the deal. Kira kau ni first Tok Kadi. Oh. betul. Macam siap. So everything kira bapak ada kasih kau the whole package tau. Whatever is after this is your problem already. Betul. Faham tak? So macam Aidi cakap tadi memang betul nak kena redha. Tapi like I say kita tak tahu apa yang sang suami dah lalui tempat kerja. Kadang-kadang dia dah drain out. Kadang-kadang dia dah foresee okay aku balik ni confirmnya. I have to see this again. Dan dia dah sampai ke sometimes break point. Tapi macam cakap kita tak nak side mana-mana. Tapi dari mata kasar salah. Dari cerita satu side ni lah. Yes, Kita betul. nampak lah. But not to have that attention pun kadang-kadang suami pun cannot orang cakap give the utmost best. Yeah, betul. Dia pun ada dia punya orang cakap fatigue. Penat. Kita lelaki ni bila kita penat kita tak complain. Betul. Kita kerja keras tu kita tak complain. Bila kita kat rumah tu maybe that is our own me time that we also need. Tak, lelaki me time selalu kat toilet tu. Apa betul lah. Betul. Kau paling lama dalam toilet berapa lama? Entah Korang kira berapa Aku lama? 3 jam. 3 jam. Mandi 5 minit. Lain main game, sat rokok. Nampak? Dia kira sembunyi tu, sembunyi. Aku biasa main atas katil Betul lah. sambil baring. Jangan buat kat dalam toilet licin. Jangan, betul lah. Main game kat iPhone lah maksud aku. COD. Tapi pada aku this story I think from my opinion communication lah. Akak tu dengan abang kena communicate. Mungkin abang ni dia dah kerja, dia dah penat, dia tengok akak sakit, anak akak sakit, dia tak tahu apa dia nak buat. And dia takut kalau dia buat something, dia menyinggungkan perasaan akak ke, dia tersalah buat ke. Jadi untuk dia don't take the risk dia buat hal diri sendiri, main Sekarang, game. sekarang kita pun tak tahu tau. Ada aku ada satu kawan ni. Dia balik dia macam abang ni. Dia balik dia macam selalu tak berbual. Tapi aku tahu kenapa. Kenapa? Pasal dia every time macam dia berbual atau dia nak gurau, bini dia bising. Bini bising. Bini dia macam semua benda tak kena. Kau Okay, QC lah. macam kadang nak bergurau pun macam lem kau. Oh serius? Kadang benda kecil gitu pun kita lelaki Sensitif terus jadi nonchalant tau. Apa tu? Nonchalant. Apa pula tu? Dia kira macam terus macam okay, imagine kau nak macam baby dengan bini okay. Macam bini kau macam stop it lah, lame you. Stop being childish lame childish Terus abang-abang all the way. Kita kadang lelaki gitu tau. Kadang benda kecil korang cakap. Betul. Kadang lelaki ambil ini tau. Nanti Ambil bila dia terus dah jadi abang-abang, Engkau pula tak kau happy. pula tak boleh abang-abang angkat. pula. Dia dah tak nak manja-manja dengan I lagi. You know that Dia kind tak of manja-manja dengan I lagi. Tak cak dulu. lelaki ni sensitif. Betul. Betul. Ke kita je yang Kalau pegang tegang. Sensitif. Macam yes. mimosa lah. betul. Yes. Mimosa tutup. Oh ya. Kita buka. Samosa.
Yalah, and macam apa Rakin cakap, communication aku rasa penting. I mean, Very. kita semua yang bekerja, bila kita balik, yes, itu kita punya rest time. Tapi kalau kau dah kahwin, dah nak, there's no more of that me time. Ya, Bila ya. kau penat macam mana pun, there's no more me time. Tanggungjawab But if you really need it, then communicate Cakap. Communicate Cakap. with your partner. Ayang, I had so much at work. You know, I penat gila. I don't know. Boleh tak malam ni jangan kacau I nak rest. Cakap. Ataupun kalau dia nak me time, nak main, Jangan balik. ajak bini dia sekali main. Main game tu. Main game sama-sama. Main game sama-sama lah. Boleh, Tak boleh. apa, laki dia main game, lain dia sendiri main game. Kau selalu main game apa? Aku kalau bini aku, aku ajak bini aku main this game It Takes Two. It takes Kau pernah two. dengar tak? Tak pernah. Tak pernah. Kau ada PS5? Tak ada. Tak ada. Okay, Aku tak susah macam nak kau. Tak macam kau. Bini belikan PS5. Tu lah. Yalah, lepas tu post. Ingat orang tak nampak. Humble sikit lah. It Takes Two ni dia game yang 2 player tau. Okay. So to complete a lot of tasks, you need 2 player punya kena buat sama-sama. So kira kan macam bonding juga tau pada aku lah. Yeah, Aku yes, bond yes, dengan yes, isteri yes, aku. yes. Pasal isteri aku pun bising-bising aku main game. So aku beli tu game, aku ajak dia main sekali. Alhamdulillah kita main game tu sampai habis. Kau dengan Chu selalu how you Kau bond? main- Aku, Kau- dia, kau dia, main pernah, apa? dia pernah nak try. Dulu aku selalu jumpa dia, aku akan main ML. ML apa? Mobile Legend lah. Oh, Mobile okay, Legend. okay. Selalu lelaki kau tengok lepak main ML tu. Bini aku sampai dia fed up. Asyik macam kita keluar dating pun aku main ML. Uish. Aku macam tak boleh tak main. Addicted Tu benda, addicted. Okay. So sampai to the point kira dia konon dia sembunyi-sembunyi dia download. Pada dia macam if I can't beat you, I'll join you. Tapi dia noob. Dia tak tahu. Aku give up, aku suruh dia uninstall pasal dia tak bagus main. Perempuan memang tak bagus main game. Terus dengan aku sekali uninstall. Yes. Dia macam gitu. Dengan kau sekali. Dengan aku sekali. Dengan kau sekali give up lah. Okay lah, fair lah. Kira fair Kira lah. kalau kira macam You aku jam, pun I jam sedar lah. lah. Sedar lah. You jam, I jam lah kira. Yes, betul. Ya, kalau dia main game kerja tak jalan. Bukan tu je. Habis aku punya panas baran. Main game ni lagi macam ML. Main game kan leisure. Duk. Tak bang, budak-budak sekarang main game stress. Sampai capak handphone, pecahkan handphone. Kau lagi kau jumpa dengan tim-tim tolol-tolol ni. Fed up tu. Fed up. Macam gitu ke main game? Sebab sekarang macam game ni labak je. ada rank-rank tau. So kalau dapat tim yang labak, rank jatuh bang. Kau selalu main game apa? Candy Crush. Kau nak stress apa? Yang kau stress bila tak dapat live. Candy Crush aku main kena marah dengan Muni. Kenapa? Aku mainkan tu dia asyik kalah je. Candy Crush pun boleh kalah. Boleh. Boleh yang bubble apa tipok-tipok tu. Macam Sekarang game-game lagi kau dah kau kalah live hilang. Kau Betul. kena tunggu. dah kena tunggu. Lepas tu advertisement lagi. Tunggu advertisement. Betul. Watch video tu double point. Dah dapat satu live. Macam gini lah. Laki nak, bini nak try. Konon dia boleh menangkan. Kalah. Kalah. Apa Yes. tak ngamuk? Aku give up main game. Lagi-lagi kalau dah last spin. Jangan main-main tau. Tapi dalam banyak game, satu game jangan main. Apa dia? Yang dekat dia yang coin-coin yang pirate babi tu apa? Pirate babi. Dekat Facebook ni game lah dulu. Orang panggil Pirate babi, pirate. Apa kira kau boleh attack orang village lah. Oh. Kira kau mana yang conquer? Kau Apa dah farm, kau dah spin. Lepas tu nanti bukan spin yang 888 punya bukan. Kira kau dah spin Big win. pirate, something pirate lah. Okay. Lepas tu kau dah build kau punya Empire. Macam kau dah build kau punya Rumah-rumah. map tu kan. Okay. Lepas tu kau punya siapa dalam friend list kau boleh attack kau punya village. Bingit mak tu. Offline Mak bapak aku pernah gaduh. Mak aku tak masak seminggu. Legit. Mak bapak kau main? Pasal bapak aku selalu attack dia. Alamak, bapak kau ni tak fokus ke attack mak kau? Bapak aku dia main tipu. Dia beli kredit. Jadi dia Alamak. boleh attack village orang banyak kali. Mak aku dah lagi 1-2 rumah complete, musnah habis. Kena start balik. Melaju lah seminggu. Satu rumah tak makan seminggu. Satu rumah tak makan. That time, sebab tu kau tengok that time aku pernah satu period aku kurus gila. Sama jadi. Sekarang Dulu. Dulu Okay. Dulu. Okay. Sekarang ada bini jaga. Betul. Sekarang dah tak main lagi. Dah uninstall. Jadi dah gemuk balik. Betul. Mungkin Betul. kena download balik. Betul, download balik. Nak diet Nak diet kena Jadi download tak balik. makan, main game aja. Kau cekik lah tu game. Tapi yalah macam. Tapi balik kepada cerita ni. Kakak ni sampai, aku rasa kakak ni pun
I think you also tired already. I mean Yes, dengan yes. dia punya medical condition. Chemo apa semua, yalah, dialysis. and I think when the husband goes to work, I think she's the one that yang nak kena jaga anak. Anak pun Betul. sakit juga. 4-year-old kid, susah jaga. Masih aktif Masih pening kepala lah nak jaga. Mana dia punya tak tahu diam, mana dia sikit-sikit semua benda nak tanya. And lagi satu, anak dia sakit, anak dia ada kemo. Kalau tak boleh hantar pergi childcare. Tapi ada chemo Once session. kipo kau kena balik. Kau tak kena boleh. confine diri. Chemo tu apa? Kemo tu cancel. Cancer. Okay, faham. Faham Faham. Baik aku tanya sebelum aku salah cakap macam tadi. Pasal dia bawa Sebelum balik. kena spot dia tanya dulu lah. Betul. Pasal dia bawa balik radiation. Betul. Ya ke? Ya betul. The radiation is Orang okay ni aku legit aku tak tahu. Orang selalu macam takut ataupun macam mati-mati try to elak chemo as much as possible because they say it's very very painful. Painful aku tak tahu. Tapi dia ada side effects lah. Yeah. It will make you weak. Ya, you dia will make. pale. Ya, betul. Actually what happens during chemo? Do you guys know? They use the radiation to kill break the the cells. cells. Break the cells. Faham. Okay. Kau tahu radiation, kau boleh jadi marah tau. Kau tak boleh marah kalau kau ada radiation. Kau nak keluar komik-komiknya barang kan aku dah agak dah. Dia nak keluarkan Fantastic Four tau ni. Bukan. Kalau kau radiation banyak, kalau kau marah-marah, nanti kau jadi hijau. Hak pasal radiation ke? Habis pasal apa? Hak radiation. Pasal COVID. Gamma radiation bro. Yalah, tapi yalah macam yang pasal mak mertua ni pula. Mak mertua dia kenapa? Mak mertua dia kadang ni cakap tak insensitif. Senang cakap insensitif. yalah kan dia pergi ini semua kan dia penat. Okay. Betul. Habis So? lagi jaga anak lagi. Jadi Okay. most of the time nanti kadang macam dia penat ke dia baring. Aku rasa time resting time ke apa. Okay. Because of the medical condition kan. Jadi mak mertua ni pula macam mula bini kau ni asyik baring dia satu hari. Kadang Tak tahu, kita tak tahu dia tinggal sama mak mentua dia ke tidak. Kalau dia tinggal sama mak mentua dia, I think memang so susah nak lah. elak lah. Kalau Yeah. dia tak tinggal dengan mak mentua dia pula, kadang-kadang kita dah kemo ke dah dialisis ke apa, kita penat. Nak kemas maybe kita tunggu nanti ke besok ke apa. Yes. Habis kalau mak mentua dengan bapak mentua datang mengejut, habis pula tu time tu belum kemas, tengok bersirak, betul. dah jadi cakap. Bila dia kemas dia tak nak datang, bila dia tengah rehat tak nak kemas, dia datang pula. selalu jadi Selalu bila, even tengok MC pun, bila MC tengah memeriahkan suasana, tengah hype kan, orang tak nak datang tengok-tengok. Bila MC tengah duduk relax makan, MC duduk je makan je. Contoh. Ni bos cakap Tak lah. kisahlah bos ke sesiapa ke yang datang tengok ke, Macam singgah tak. Tak. Contoh. Contoh. Itu pasal kalau macam cerita macam gini, family support paling Yes, important. very important. And the husband also need to play a part lah. Ya, betul. Mungkin cakap dengan dia punya parents, ayah, mak, Tija, Nari ada dialysis. Kalau nak datang, mungkin ayah dengan mak boleh datang besok sebab nanti dia balik, dia dah penat nak rehat. Because bila balik dialysis memang kau akan weak. Betul. Very very weak. Yes. And you can pass out without you knowing. Pasal kau cuci darah kan, and air dalam badan ke gula dalam badan Tak dah turun balance, ke apa, tak balance. Cara paling senang masuk kiri keluar kanan. Betul. Biar dia cakap apa. Tak lama. Siapa yang tak Tak lama? lama. Mertua. Siapa-siapalah. Siapa-siapalah. Aja dah mau tak kira umur. Ya betul. Tak kira umur. Tak kejap lagi kau keluar pun, kau pergi Kau continue sentence. pergi balik lah. Kau keluar pergi balik. Astaghfirullahalazim. Yang cakap pasal holiday. Holiday apa I pula? rasa yang bila kakak ni dia dah cakap pasal nanti sampai apa ni, dia feel left out pasal holiday, nanti diorang plan tak ajak dia, tak tanya which day is a good day. Exactly. Akaknya I rasa ini dah macam you dah ni kan. Might as well satu kali Dah compile jumble up. everything. Dia macam compile everything. You fikir balik. Lagi bagus you tak payah tahu. You ikut aja. Yelah, tapi Kita kalau boleh tak nak. Saya pun kalau boleh tak nak plan. Kalau every time holiday. tak maksud dia, diorang tak insensitive about planning all. Macam kalau contoh diorang plan, okay kita pergi Friday, balik Sunday. Friday dia ada dialysis. Contoh. Okay. Kalau pagi start pukul, contohlah pukul 10. 6 hours later pukul berapa? 5. Pukul 5.
Habis flight pukul 6. Takkan kalang kabut. Okay, Contoh faham. anda penat lepas dialisis. Itu maksud dia, aku faham. Okay. Sebab kalau aku nak Adakah pergi, kau yang hantar? Bukan. Bukan. Aku tak ada dialisis pantat. Sebab apa kalau aku nak bawa bapak aku ke mak aku pergi JB, simple lah JB je. Terpaksa kena pergi weekend. Sebab apa? Monday, Wednesday, Friday dialisis. Okay. So Saturday, Sunday is the best time to go. Faham. sangat-sangat. Kalau nak pergi jauh-jauh luar negeri, macam aku cakap lah, kau kena find a dialysis center. Okay, Kan now waste time 6 I hours understand. of your holiday. Kalau kena pergi dialysis, kan wasted. Betul juga. Jadi disrupting orang Disrupting. punya Kita betul. time, Disrupt kita orang. punya time tak apa, tapi orang punya time mungkin ada yang tak suka ke apa. Kita menyusahkan orang. Dah sibuk ada ni, dah tak sakit nak Lagi ikut. ni mak mertua dia kat Singapura dah boleh cakap, apa lagi kalau pergi holiday. Betul. Lagi orang-orang tua suka cakap-cakap belakang. Alamak, nak Ada kena juga. Ada. ni nanti leceh lah ni. Besok nak kena pit stop pergi hantar si Tija ni pergi dialysis. Cik baik-baik cik, takut cik besok je pergi dulu. Pergi dulu tak apa. Yang jangan sakit pergi tu tak kembali. umur panjang. Pergi tak kembali lagi susah. Betul juga Itu lagi senang. Dah senyap lah. Sejakkan diri Ya dia. lah, tapi macam saya cakap, you punya last question tu, patut ke you step out, cari your own happiness ataupun stay untuk anak-anak? Itu I rasa itu decision you seorang yang boleh bikin. Betul. As much as we hate to say it, kalau boleh penceraian tu biarlah itu betul-betul punya last punya resort. option, last Yes. resort. Selagi mana yang boleh diperbetulkan, selagi mana yang ni, and always remember jugalah macam anak jugalah. Jangan ikutkan hati sangat. Kan syaitan ni. Ini semua kerja-kerja syaitan ni. Yalah, so Lagipun perceraian adalah salah satu perkara yang terkutuk kan. Jadi kalau boleh tapi kita halal. nak elakkan lah. Ya. Tengok situation akak lah. Akak really need to sit down, talk to your husband. Can you find a way out of this? Mungkin boleh hire part-time maid apa to help you During the days, Monday, during the Wednesday, days. Friday. Yes. cari maid yang girik-girik. Jadi kalau husband you tak nak berbual dengan you, berbual dengan maid. Dia takut maid pula berbual dengan husband dia nanti bila dia tak ada. Alamak, Tu pun problem Masalah juga. banyak. Cerita Indonesia banyak gini tak tau. normal ni. Tak normal ni. Betul. Problem. So really need to sit down and talk and think about it. And lagipun if you ask us, we are not in your shoes and we are not gonna live your life, kak. It's really you yourself yang know what is the best for yourself and for your kids. And tak semestinya kalau akak keluar daripada relationship ni, things will be better. You wouldn't know. So it's really up to you to sit down and think and discuss with your husband. Itu paling important, communication. MC dia dah keluar. Nampak? Ni kalau dia buat podcast atas stage, dia boleh buat yang ni. Aku dah rasa macam aku dalam episod Jejak Kasih tadi. Mentah-mentah raya dah nak dekat, puasa dah nak dekat. Nanti Suria 8 malam kan? Mana tahu kita nak buat podcast Ramadan. Idea Nampak? Once a week. Dia selit lagi. Nampak? Semua nak bikin. Nanti bila dah masuk dah jaga company, malas. Betul. Lalai. Suruh buat ni, buat tu, complain. Aduh, kecoh lah. Okey lah. Aku rasa tu saja. And last lah kata-kata untuk abang tu lah. Sekiranya lah abang tu mendengar. Ya. Silakan kau mulakan dulu lah. Abang, lagu. Macam? Abang, sekiranya abang dengar podcast ni bang, abang jangan marah ke akak. Akak bukan sengaja nak komplain bang. Mungkin akak tak tahu macam mana nak cakap dengan abang. Mungkin dia faham yang abang kerja, balik penat, you need your me time. But at the same time, dia pun rasa macam abang dah abaikan dia. Mungkin kalau abang dengar, kita nasihatkan abang. Sabar. Sambil dia continue ni, korang tutup mata yang dengar. Cepat. Mungkin abang boleh duduk bincang dengan akak. Maybe a simple like asking how is her day, macam mana dialysis session dia, macam mana progress dengan anak-anak apa semua. All she needs is your attention bang. Dulu masa mula-mula bercinta, attention abang dekat akak je. Sekarang dah ada anak-anak semua, abang kena bahagikan kasih sayang apa semua. Tapi mungkin abang tak sengaja, tapi abang terlalai dan terabaikan akak buat seketika yang abang sendiri tak sedar. Jadi bang, sit down and have a talk with your wife. Alright. Why again? Terpicit lagi. Why again? Kau boleh jadi ni apa tu? Counselor InsyaAllah. atau terapis. Bukan terapin
Nak cakap Nak cakap apa? Nak cakap apa? Tengok muka dia. Kau tengok muka dia. Kau tengok muka dia. Nak cakap Ninja Turtle dah macam Hulk. Susah juga. Astagfirullah. Macam mana pun aku tak tahu macam mana dia boleh jadi Power Ranger. Kau tak dapat semalam yang dia datang tu. Datang pakai baju Pop-Puff Girl kan. Why ah? Why? Because I can. Okey lah guys, jadi kita dah sampai ke penghujung podcast kita untuk kali ni. Kepada akak yang tengah mendengar ataupun yang hantar story ni, kita harap kita dapatlah sikit sebanyak tak tersalah cakap ke. Kita mungkin kita sound insensitive sikit kepada kakak ke, kita minta maaf sangat-sangat. Tapi macam kita cakap, kita harap kita dapat menghiburkan akak lah. Itu yang penting lah. Sebelum kita pergi, jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh kami dari Team Rodin. Jadi untuk korang-korang yang nak kuruskan badan, cantikkan diri, handsomekan diri, control blood sugar and insulin level, tu yang paling penting, bolehlah cuba tu produk One Practice. Ada 2 produk, satu Unimate dan satu Balance. Satu Unimate take morning dengan before lunch, and Balance take it before dinner. Dan kalau korang nak order, cara dia sangat-sangat mudah. Just tekan link dekat ID punya bio, ataupun korang boleh DM Ipogasi ataupun Rakin Rashid. And yalah, aku ada nak giveaway lah. Aku lupa idea ada nak giveaway a few box of Bios Life S. Okay, Bio Life S ni basically Balance yang before Balance lah, sebelum dia orang tukar. Okay, so but it works the same way basically. So idea ada a lot of boxes of Bios Life S. Bio Life S. Ya. So aku want to give away untuk sesiapa yang mungkin nak try. Unimate tak adalah. Unimate kalau you nak try mungkin you kena beli sendiri. Tapi yang Bios Life S ni, kalau you nak cuba, boleh DM ID. ID ada, I got more than 10 boxes to give away. Semua expiring on late April. Cukup lah untuk March korang nak sebat 1 bulan tu, boleh. Roger, kita akan jumpa korang di episod seterus Alkisah Podcast. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. 3 budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production.